Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan serta pakcik-makcik dan warga emas yang saya hormati sekalian. Bagi anda yang telah melepasi usia 60 tahun, saya pasti ramai yang gemar memulakan hari dengan segelas air lemon suam. Sama ada memerah lemon segar ke dalam air, menambah sedikit perahannya dalam salad atau minum teh lemon suam sebelum tidur. Imej segelas air lemon suam. Rasa masamnya yang menyegarkan itu memberi rasa seolah-olah badan sedang dibersihkan terasa semula jadi dan sihat. Tetapi bagaimana jika saya katakan amalan yang nampak murni ini bergantung pada gandingannya sebenarnya boleh memudaratkan kesihatan anda? Ia mungkin kedengaran mengejutkan, tetapi ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh ramai orang. Setiap tahun ramai warga emas di Malaysia mengalami masalah kembung perut, keletihan atau kemerosotan fungsi buah pinggang. Kebanyakannya akan menyalahkan ubat-ubatan, faktor penuaan atau tabiat pemakanan. Namun tidak ramai yang sedar bahawa puncanya mungkin datang dari sebiji lemon yang ada di dapur kita. Usah risau ini tidak bermakna anda perlu berhenti mengambil lemon. Sebaliknya, semakin kita berusia, lemon boleh menjadi rakan kesihatan yang sangat baik. Jika digunakan dengan betul, ia membantu penghadaman, mencerahkan kulit dan menjaga kesihatan jantung. Namun, jika dimakan bersama makanan yang salah, lemon boleh menyebabkan ketidakselesaan perut, mengganggu keseimbangan asid, mengakibatkan pedih hulu, hati, masalah kepekatan darah atau lonjakan gula dalam darah secara mendadak. Oleh itu, dalam video hari ini, saya akan kongsikan tiga kombinasi berbahaya yang tidak boleh diambil bersama lemon dan tiga kombinasi selamat dan berkesan yang sebaliknya memberi manfaat kepada tubuh. Dengan maklumat ini, anda akan dapat memanfaatkan kuasa alam semula. Jadi ini dengan bijak untuk meningkatkan tenaga, melindungi sendi dan melancarkan penghadaman. Kuncinya bukan untuk mengelak lemon, tetapi untuk belajar cara menggunakannya sebagai alat penyembuhan. Ini bukan soal diet yang menyeksa, tetapi tentang memahami badan kita dengan betul dan membuat pilihan yang bijak. Untuk kita terus hidup cergas di usia 60, 70, dan seterusnya, kandungan hari ini adalah amat penting. Sila tonton sehingga akhir ya. Bahagian 1.3. Kombinasi berbahaya ramai di antara kita. Memulakan hari dengan minum segelas susu suam kopi susu atau semangkuk yogurt. Sudah lama kita diajar bahawa susu dan produk tenusu penting untuk menguatkan tulang dan menambah kalsium. Tetapi tahukah, anda apabila usia meningkat amalan ini mungkin mula membebankan badan kita. 1. Lemon Plus, produk tenusu, susu yogurt keju. Khususnya selepas usia 50 tahun, pengambilan lemon serentak dengan produk tenusu boleh menjadi permulaan senyap kepada masalah penghadaman. Asid sitrik dalam lemon, apabila bertemu dengan protein seperti kasein atau kalsium, dalam susu akan menyebabkan tindak balas penggumpalan di dalam badan. Ringkasnya, susu itu akan berketul dan terpisah menjadi pepejal dan cecair, satu proses yang sama seperti membuat keju tetapi ia berlaku di dalam perut anda. Apabila ini berlaku, proses penghadaman menjadi tidak lancar, membawa kepada simptom seperti kembung perut, angin dan rasa loya. Apatah lagi, apabila usia meningkat, penghasilan asid perut dan enzim pencernaan kita secara semula jadi akan berkurangan keupayaan badan untuk mengurai makanan menjadi lemah. Apabila produk tenusu yang telah bergumpal ini berada di dalam perut terlalu lama, ia mewujudkan persekitaran yang mudah menghasilkan angin. Ia mungkin nampak seperti ketidakselesaan biasa, tetapi ia sebenarnya adalah isyarat bahawa badan anda tidak dapat mengendalikan kombinasi tersebut. Ini bukan sekadar cakap-cakap. Ia disahkan oleh kajian saintifik. Kajian dalam bidang sains makanan menunjukkan asid sitrik boleh mengganggu struktur protein dalam tenusu dan melambatkan proses penghadaman. Malah ada kajian yang diterbitkan menunjukkan pengambilan makanan berasid bersama produk tenusu oleh warga emas boleh mengurangkan kadar penyerapan kalsium. Ini bermakna bukan sahaja anda kembung, malah manfaat kalsium yang anda harapkan itu pun mungkin tidak dapat diperoleh. Contohnya jiran saya di Taman Perumahan Puan Aminah yang berusia 74 tahun. Beliau seorang yang sangat peramah.
Beliau mengamalkan tabiat minum susu suam yang dicampur perahan setengah biji lemon setiap malam kononnya untuk detoks. Tetapi beliau sering terjaga pada waktu subuh kerana rasa sebu dan berangin dalam perut. Apabila beliau menceritakan tabiat ini kepada doktor di klinik kesihatan doktor tersebut, serta-merta menasihatinya untuk menghentikan gabungan itu. Beberapa hari kemudian, Puan Aminah memberitahu saya perutnya rasa lebih selesa dan tidurnya pun lebih lena. Jadi apa penyelesaiannya? Cara terbaik adalah jangan campurkan lemon secara langsung ke dalam susu yogurt atau masakan berasaskan keju. Resipi moden seperti lemon parfait atau pasta krim lemon juga harus dielakkan. Jika anda mengambil produk tenusu, tunggu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum minum air lemon. Ini memberi masa untuk perut mengimbangi semula tahap asidnya. Jika anda sukakan rasa berkrim, cuba gantikan dengan alternatif berasaskan tumbuhan seperti susu badam santan dalam kuantiti sederhana atau susu oat. Minuman ini lebih lembut pada perut dan tidak akan bertindak balas secara kimia dengan asid lemon. 2. Lemon plus, gula putih, gula pasir. Kita beralih kepada godaan manis yang nampaknya tidak berbahaya tetapi secara senyap merosakkan keseimbangan badan kita. Roti manis untuk sarapan gula putih dalam teh atau sebiji kek lemon di kafe rasa manis sedikit sebanyak menjadi penenang dalam hidup kita. Tetapi realitinya berbeza. Tahukah anda ramai warga emas 60an ke atas yang tidak sedar sedang merosakkan kesihatan dengan gabungan ini? Apabila lemon bertemu dengan gula terproses gula putih, satu tarikan yang tidak dapat dilihat bermula di dalam badan mengakibatkan tenaga anda dirobek, pankreas terbeban dan ritma metabolisme terganggu. Begini ceritanya, asid sitrik dalam lemon sebenarnya berfungsi melambatkan penghadaman dan penyerapan karbohidrat. Apabila diambil bersendirian, ia bagus untuk mengelakkan gula darah naik mendadak. Tetapi ceritanya berbeza apabila gula putih atau sirap ditambah. Gabungan ini akan mengganggu fungsi insulin menyebabkan gula dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel dengan cekap. Akibatnya, paras gula dalam darah anda akan kekal tinggi untuk tempoh yang lebih lama daripada biasa. Semasa muda, sensitiviti insulin kita tinggi, jadi badan mungkin boleh bertahan. Tetapi apabila usia meningkat, tindak balas badan terhadap insulin secara semula jadi menjadi perlahan. Gabungan ini amat berbahaya. Rasa pening lesu atau rasa mengidam benda manis sejurus selepas makan adalah antara tanda-tandanya. Menurut Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHM Skadar, prevalence diabetes dalam kalangan warga emas di Malaysia adalah tinggi. Kajian endokrinologi juga melaporkan bahawa pengambilan makanan berasid bersama karbohidrat terproses boleh mengurangkan sensitiviti insulin sehingga 20%. Ini contoh nyata Encik Tan, seorang pesara postman berusia 70-an dari Melaka. Setiap petang beliau gemar minum air lemon yang dibancuhnya sendiri. Beliau akan memerah lemon segar, menambah air sejuk dan membubuh 2 sudu besar gula pasir. Ia adalah rutin nikmat untuknya selepas makan tengah hari. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Sejurus selepas minum beliau rasa segar, tetapi sejam kemudian beliau akan rasa letih secara tiba-tiba, sukar fokus dan teringin sesuatu yang manis lagi. Selepas pemeriksaan darah didapati paras gula darahnya naik turun secara mendadak sepanjang hari. Selepas itu, beliau mengubah cara hidupnya. Beliau mula minum air lemon tanpa gula dan mengambil snack manis dalam kuantiti kecil pada waktu yang berasingan. Hasilnya rasa lesu di waktu petang hilang dan tumpuannya menjadi lebih baik. Jadi apa penyelesaiannya? Elakkan tabiat mencampurkan lemon dengan gula putih atau sirap dalam minuman sos atau pencuci mulut. Jika anda mahu minum air, lemon minum tanpa gula atau gantikan dengan 1 sudu kecil madu asli, bukan madu proses. Enzim semula jadi dalam madu membantu melambatkan penyerapan gula dan mengelakkan lonjakan gula mendadak.
Jika anda teringin sangat makan manis, nikmatinya secara berasingan, beri jarak 30 minit hingga 1 jam selepas minum air lemon. Ini akan menstabilkan ritme gula darah anda. 3. Lemon plus makanan tinggi oksalat bayam ubi bit kacang. Ada satu lagi kombinasi yang nampak sangat sihat, tetapi sebenarnya boleh membawa kesakitan yang amat sangat kepada warga emas. Ia adalah makanan seperti bayam ubi bit dan kacang tanah. Ramai yang suka mengisar bahan ini menjadi smoothie pagi dan menambah perahan lemon untuk rasa segar. Bahan-bahan ini memang kaya dengan serat dan antioksidan baik untuk jantung dan otak. Masalahnya, apabila lemon dan makanan ini diambil bersama dengan kerap badan anda, boleh menghasilkan hablur kalsium oksalat yang merupakan punca utama batu karang. Oksalate ialah sebatian semula jadi dalam makanan tumbuhan. Biasanya ia akan dikumuhkan melalui air kencing. Tetapi apabila ia bertemu dengan bahan yang sangat berasid seperti asid sitrik dalam lemon, ia akan cenderung untuk bergabung dengan kalsium dan membentuk hablur kristalis. Hablur ini sangat kecil, tetapi lama-kelamaan ia akan berkumpul mengeras dan membesar menjadi batu yang tajam, menyebabkan kesakitan teruk di dalam buah pinggang. Apabila usia meningkat, fungsi buah pinggang kita semakin lemah dan keupayaan menapis bahan buangan menurun. Hablur kecil yang mungkin mudah disingkirkan semasa muda kini mula terkumpul dan menjadi masalah. Kajian perubatan menunjukkan diet yang menggabungkan makanan tinggi oksalat dan makanan berasid dengan kerap meningkatkan risiko batu karang kalsium oksalat pada warga emas 55 tahun ke atas. Ini mengingatkan saya kepada kisah Puan Selvi, 68 tahun, yang pernah datang ke pusat perubatan kami. Beliau seorang yang sangat aktif dan menjaga pemakanan. Setiap pagi beliau akan minum smoothie merah yang dibuat daripada ubi bit segar bayam dan perahan lemon. Ia nampak seperti rutin kesihatan yang sempurna. Namun suatu hari beliau dikejarkan ke hospital kerana sakit perut yang teruk. Hasil imbasan menunjukkan beliau mempunyai batu karang. Doktor percaya gabungan makanan tinggi oksalat dan lemon dalam smoothie beliau mungkin telah mempercepatkan pembentukan hablur tersebut. Jadi apa penyelesaiannya? Cara paling selamat, jangan ambil bahan tinggi oksalat seperti bayam ubi bit, keledek, badam, kacang tanah pada waktu yang sama dengan lemon. Jika anda mahu makan bahan-bahan ini, gandingkannya dengan minyak zaitun atau cuka. Minum air lemon sekurang-kurangnya 30 minit sebelum atau selepas makan. Minum air kosong yang mencukupi. Air membantu mencairkan oksalat dalam badan dan mengeluarkannya secara semula jadi. Jika anda mempunyai sejarah batu karang sila, dapatkan nasihat doktor atau pakar pemakanan anda. Bahagian 2-3 kombinasi selamat rakan emas. Sekarang kita beralih daripada apa yang harus dielakkan kepada rakan-rakan yang akan meningkatkan lagi kuasa lemon. 1. Lemon plus madu. Asli madu mentah. Ini adalah gandingan pertama yang saya syorkan. Bukan madu proses yang jernih di pasar raya, tetapi madu mentah rauhani atau madu asli seperti madu tualang yang mungkin sedikit keruh tetapi penuh dengan enzim dan nutrien. Imej madu tualang mengambil lemon dan madu asli bersama air suam semasa perut kosong pada waktu pagi adalah minuman kesihatan yang ideal untuk badan berusia 60-an. Ia membantu penghadaman, melindungi imuniti dan melegakan tekak kering. Apabila usia meningkat, asid perut berkurangan menyebabkan kita mudah sebu. Asid lembut lemon merangsang perut secara perlahan. Ditambah pula dengan enzim semula jadi dan gula baik dalam madu, ia menyaluti lapisan perut dengan lembut, mengurangkan kerengsaan dan melancarkan lagi penghadaman. Tambahan pula, kedua-duanya mempunyai ciri antioksidan dan anti radang yang kuat. Kajian fisiologi mendapati polifenol dalam madu asli meningkatkan tindak balas imun. Vitamin C dalam lemon pula melindungi badan daripada kerosakan oksidatif. Contoh Encik Ismail, 72 tahun dari Ipoh Perak, telah mengamalkan sarapan kopi O dan roti bakar selama berpuluh tahun. Tetapi beliau selalu rasa pedih hulu hati dan sebu
Atas nasihat isterinya, beliau menukar minuman paginya kepada air lemon suam dicampur madu. Dalam seminggu sahaja perubahan ketara berlaku. Rasa sebu hilang dan batuk-batuk kecil di waktu pagi turut berkurangan. Cara membuat perah: setengah biji lemon, tambah 1 sudu kecil madu asli dan campurkan dengan air suam bukan air panas kerana haba boleh merosakkan enzim madu. Minum perlahan-lahan sebelum sarapan. 2. Lemon plus kunyit plus lada hitam. Jika anda ingin memulihkan tenaga dari dalam, anda mesti ingat 3 bahan ini: lemon, kunyit dan lada hitam. Gabungan ini mungkin kedengaran biasa dalam masakan Melayu, tetapi apabila disatukan, ia menjadi 3 serangkai emas yang membersihkan badan dan memberi tenaga umpama cahaya mentari pagi. Ini bukan petua baru, tetapi amalan perubatan tradisional lama yang kini dibuktikan oleh sains moden. Intipatinya ialah kunyit yang mengandungi kurkumin, tetapi ramai tidak tahu kurkumin sangat sukar diserap oleh badan jika dimakan begitu sahaja. Di sinilah lemon dan lada hitam memainkan peranan. Asid semula jadi dalam lemon menstabilkan struktur kurkumin untuk membantu penyerapan, manakala lada hitam mengandungi piperin yang meningkatkan kadar penyerapan kurkumin sehingga 2000%. Apabila usia 60, ke atas badan kita mula mengumpul keradangan tahap rendah secara senyap. Ia menjejaskan sendi jantung dan otak. Gabungan 3 serangkai ini membantu menghentikan proses keradangan itu. Contoh Puan Fatimah, 60 tahun, seorang jururawat, bersara menderita sakit sendi tangan dan lutut. Beliau mula mengamalkan minum teh emas setiap pagi, air suam dengan sedikit perahan lemon serbuk kunyit dan secubit lada hitam. Dalam 3 minggu, beliau dapati sendi-sendinya kurang kejang pada waktu pagi. Cara membuat camphor-can juice: setengah biji lemon, 1 sudu kecil serbuk kunyit dan secubit lada hitam serbuk dalam secawan air suam. Minum semasa perut kosong. 3. Lemon Plus. Halia ini adalah kombinasi terbaik untuk memulakan hari anda dengan rasa hangat lemon dan halia. Kedua-dua bahan ini umpama sinaran mentari yang lembut membangunkan badan, melancarkan peredaran darah dan mengaktifkan sistem penghadaman. Halia mengandungi gingerol dan shogaol yang membantu melancarkan aliran darah dan mengurangkan keradangan. Apabila usia meningkat, peredaran darah menjadi perlahan menyebabkan tangan dan kaki sering sejuk. Halia bertindak seperti pemanas dalaman mengembangkan salur darah dengan lembut. Lemon pula membantu dengan vitamin C untuk imuniti dan membersihkan badan. Kajian dari Institut Perubatan Tempatan juga menunjukkan halia sangat berkesan untuk melegakan masalah penghadaman. Apabila digabungkan dengan lemon, kesannya berganda. Cara membuat: ambil halia segar kira-kira 1 inci hiris nipis, masukkan ke dalam cawan dan tuang air suam, biarkan selama 5 minit. Kemudian perah jus setengah biji lemon, boleh tambah sedikit madu asli jika suka. Minum perlahan-lahan. Anda akan rasa hangat dari dada hingga ke hujung jari. Kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, sebiji lemon kecil ini memberi kesan yang besar kepada badan kita. Ia bukan sekadar penambah perisa, tetapi pembantu semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan dan kecergasan selepas usia 60 tahun. Namun sebaik mana pun sesuatu, jika salah guna ia boleh membebankan. Elakkan ia bersama tenusu gula putih dan makanan tinggi oksalat. Sebaliknya, gandingkan ia dengan bijak bersama madu asli kunyit dan halia. Kuncinya bukan takut tetapi faham badan kita. Kesihatan bukanlah hadiah, tetapi hasil daripada pilihan bijak dan amalan teliti yang kita kumpulkan setiap hari. Jika anda merasakan video hari ini memberi nilai baru, sila type ya di ruangan komen di bawah. Kongsikan juga gandingan lemon mana yang anda ingin cuba. Dan jika anda ingin terus menjalani kehidupan yang lebih sihat dan bertenaga, jangan lupa untuk melanggan subscribe saluran ini dan hidupkan loceng pemberitahuan. Jumpa lagi di video seterusnya. Jaga diri
dan sentiasa dengar suara badan anda.